Keajaiban berlaku bila kita mulakan amalan menyimpan. Walaupun gaji kecil, duit tak cukup, mulakan dulu amalan menyimpan. Jangan tunggu duit lebih baru nak menyimpan, sebab sampai bila-bila pun kita takkan ada duit lebih. Nak menyimpan ni bukan soal berapa jumlahnya, tapi ia tentang membentuk tabiat baru dan mindset yang betul dalam membina kekayaan. Sebab tu apa yang kita simpan itulah yang membuatkan kita kaya. Jadi untuk membina kekayaan kita mesti mulakan dengan amalan menyimpan. Berapa pun gaji kita, kalau kita tak mulakan dengan menyimpan, sampai bila-bila pun kita takkan kaya. Apa yang kita belanjakan, duit tu masuk ke poket orang lain, dan apa yang kita simpan, duit tu masuk ke poket kita sendiri. Hasil penat lelah kita bekerja, sepatutnya kekayaan tu masuk ke poket kita sendiri, bukan hanya poket orang lain. Kalau dah memang tak boleh nak menyimpan dalam bentuk cash ataupun tunai, why not tuan-puan buat simpanan dalam bentuk emas? Tak perlu pun ada bajet ribu-riban, serendah RM100 sahaja kita dah boleh mula adakan simpanan emas. Simpan emas ni sama je macam kita simpan duit, tapi simpan emas ni nilai dia lebih bertahan lama. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja number di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.